Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fatah binti Hasanuddin, nombor matrik C22A0363. Pada semester ini, kami dikehendaki untuk melaksanakan Student in Enterprise Program, iaitu SIEP. Saya telah memilih syarikat QL Group Tawau Sdn Bhd sebagai tempat untuk menjalani latihan SIEP. Syarikat QL merupakan sebuah organisasi yang berdaftar secara sah di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Latar belakang syarikat. QL Resources Berhad bermula daripada sebuah keluarga nelayan yang mengusahakan pengutipan serta penjualan cengkerang laut bagi menyara kehidupan. Pada tahun 1977, Song Kun bersama adik-beradiknya menubuhkan Chia Brothers Oyster Mill Co. dan kemudiannya berkembang menjadi QL Group Sdn Bhd. Nama QL diambil daripada konsep Kuan Li yang membawa maksud manfaat untuk semua. Bermula dengan operasi perikanan dan pemprosesan hasil laut di hutan melintang Perak. QL seterusnya mengembangkan sayap perniagaan ke Tawau, Sabah pada era 1980-an dengan menceburi sektor penternakan-ternakan bersepadu, iaitu Integrated Livestock Farming dan juga peladangan iaitu plantation. Lokasi syarikat QL Group Tawau Sdn Bhd. Ibu pejabat QL Group Sdn Bhd terletak di TB 50 dan 51, Aisle 5, Apas Road 91000 Tawau. Lokasi ini berperanan sebagai pusat pentadbiran utama yang mengawal serta menyelaras keseluruhan operasi syarikat. Produk perniagaan syarikat QL Group Tawau Sdn Bhd. Yang pertama adalah telur. Telur terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama adalah telur standard, yang kedua adalah telur premium, yang ketiga adalah telur special dan yang keempat adalah telur substandard. Seterusnya, produk perniagaan yang kedua adalah ayam tua all layer. Bagi produk perniagaan yang ketiga adalah ayam kambing iaitu all breeder. Bagi produk perniagaan yang keempat adalah ayam biasa iaitu broiler. Selain itu, QL juga mempunyai produk surimi, produk mushroom dan juga produk Figo. Secara keseluruhannya, pelaksanaan Student in Enterprise Program telah memberikan pengalaman yang amat bermakna dan berharga kepada saya. Sepanjang tempoh SIEP dijalankan, saya berpeluang menimba ilmu secara langsung mengenai pengurusan operasi Sistem Peternakan-Ternakan Bersepadu ILF serta aspek peladangan yang menjadi tunjang utama kepada QL Group Tawau Sdn Bhd. Antara ilmu yang saya peroleh ialah memahami perbezaan proses penghasilan telur antara breeder dan layer. Di bahagian breeder, ayam perlu melalui proses mating bagi menghasilkan telur yang boleh menetas menjadi anak ayam. Manakala di layer, ayam tidak memerlukan proses tersebut kerana telur yang dihasilkan hanya untuk tujuan komersial. Saya juga dapat memahami secara lebih mendalam tentang prosedur penilaian kualiti telur mengikut piawaian syarikat. Setiap parameter seperti berat kulit, warna, ketebalan kulit, warna kuning telur dan ketebalan putih telur, albumin, menggambarkan mutu pengeluaran produk. Selain itu, saya juga belajar bahawa warna kuning telur berbeza bergantung kepada jenis makanan yang diberikan kepada ayam. Saya juga turut diberi peluang mencuba teknik candling. Teknik candling merujuk kepada proses peneropongan telur dengan menggunakan alat pemancar cahaya dalam ruangan gelap bagi tujuan pemeriksaan dan analisis embrio. Kaedah ini untuk menentukan sama ada telur tersebut berstatus fertil, iaitu mengandungi embrio yang berkembang, atau infertil yang tidak mengandungi embrio. Selain itu, saya juga belajar bahawa urutan masuk ke dalam kandang perlu bermula dari ayam yang muda hingga ke tua bagi mengelakkan penyebaran penyakit berjangkit dan memastikan tahap biosecurity terjaga. Secara keseluruhan, saya dapat memahami bahawa sistem Integrated Livestock Farming amat penting kerana ia membantu mengawal keseluruhan rantaian pengeluaran.